Salam sejahtera, buletin yang menggemparkan hari ini mengenai satu kes delinkuensi juvenil yang telah mendapat perhatian seluruh negara. Kes ini melibatkan seorang remaja lelaki berusia 14 tahun yang disyaki menyebabkan kematian seorang pelajar perempuan di Petaling Jaya. Kes ini berlaku di kawasan Petaling Jaya melibatkan seorang remaja lelaki berusia 14 tahun yang didakwa menyerang seorang pelajar perempuan sehingga membawa kepada kematian mangsa. Kes ini diklasifikasikan sebagai satu bentuk delinkuensi juvenil yang serius dan pihak polis telah mengambil tindakan segera untuk menangkap suspek serta menjalankan siasatan lanjut. Kes ini menimbulkan persoalan tentang perkembangan emosi, kawalan tingkah laku dan pengawasan terhadap golongan remaja masa kini. Delinkuensi juvenil merujuk kepada tingkah laku, salah laku atau jenayah yang dilakukan oleh individu bawah umur termasuk tingkah laku agresif, pelanggaran undang-undang dan tindakan membahayakan orang lain. Dalam konteks kes ini, perbuatan itu menunjukkan wujudnya kegagalan kawalan diri serta pencabulan undang-undang yang melibatkan individu di bawah umur. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi menyumbang kepada berlakunya insiden seperti ini. Antaranya, pengaruh emosi dan impulsiviti remaja di mana kawalan diri masih belum stabil. Yang kedua, masalah hubungan sosial seperti perselisihan rakan sebaya atau tekanan persekitaran. Yang ketiga, kurang pengawasan sama ada daripada keluarga atau pihak sekolah. Dan yang keempat, pendedahan kepada tingkah laku ganas sama ada melalui sosial media, persekitaran atau rakan sebaya. Faktor-faktor ini tidak semestinya terbukti dalam kes ini, namun ia merupakan corak umum yang sering dikaitkan dengan salah laku remaja. Insiden sebegini memberikan kesan yang besar kepada semua pihak. Kepada mangsa dan keluarga, ia membawa trauma, emosi dan kehilangan yang tidak dapat diganti. Manakala kepada pelaku, masa depan mereka boleh terjejas dan berdepan tindakan undang-undang. Seterusnya kepada masyarakat, wujud rasa bimbang terhadap keselamatan remaja serta hilangnya kepercayaan terhadap persekitaran sekolah dan komuniti. Seterusnya, kes ini juga memberi kesan kepada institusi pendidikan iaitu sekolah perlu menilai semula langkah keselamatan dan sokongan emosi kepada pelajar. Untuk mengurangkan kejadian seperti ini, beberapa langkah boleh diambil. Yang pertama, pendidikan emosi dan kawalan diri dalam kalangan remaja melalui program di sekolah. Yang kedua, pengawasan lebih rapi oleh ibu bapa termasuk komunikasi terbuka tentang tekanan atau masalah sosial. Yang ketiga, sokongan kaunseling terutama untuk pelajar yang menunjukkan tingkah laku agresif atau perubahan mendadak. Dan yang keempat, pendidikan tentang keselamatan serta kempen anti-bully di sekolah. Bahagian terakhir, kerjasama komuniti seperti NGO, pihak sekolah dan ibu bapa untuk mewujudkan persekitaran yang selamat. Sebagai remaja, kawalan emosi dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan amatlah penting. Elakkan tindakan terburu-buru yang boleh memudaratkan diri atau orang sekeliling. Jika menghadapi tekanan, berbincanglah dengan guru, kaunselor atau ahli keluarga. Hal ini kerana keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah tanggungjawab bersama. Saya Nurhurin Kisrisha binti Baharin Dan saya Lisa Ajikana Kapili mengakhiri buletin pada hari ini dengan ucapan sekian terima kasih.